Pandangan yang bagi saya amat komprehensif dan jelas dan mudah untuk difahami oleh ahli-ahli parlimen. Saya kira siri-siri caucus dan juga pertemuan-pertemuan ahli-ahli parlimen sebelum ini pun sebenarnya telah banyak membantu untuk ahli-ahli parlimen memahami secara tuntas. Bahkan dokumen-dokumen yang telah pun diperhalusi oleh ahli-ahli parlimen. Cuma seperti mana yang disebutkan tadi, kita satu-satunya negara di dunia ini sebenarnya di kalangan negara-negara yang menyertai TPPA ini yang membentangkan di parlimen nak menunjukkan bahawa kebertanggungjawaban dan juga amanah kerajaan kita bukan hanya menggunakan kuasa eksekutif untuk menentukan keputusan besar yang menyentuh soal hak dan kepentingan rakyat, tetapi menyerahkan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat dalam menentukan masa depan dan hala tuju negara. Saya rasa ini pendekatan yang terbaik yang menjadi suatu asas kepada kita dalam membuat keputusan-keputusan penting pada masa akan datang.